Cikgu, sudah siap. Hari-hari mesti mau senam robik. Nanti ini pinggang boleh kurus. Aku rasa aku dah kurus lah. Kita nak main apa Entah. Kita main kereta lumba lah hari ni. Tapi aku nak main bola. Kita orang doa, Atuk untung banyak. Betul. Nanti banyak duit raya kita Atuk bagi. Terima kasih Atuk. Sayang Atuk. Duit raya. Saya dapat duit raya. Banyak. Nampak? Kemari aku padamkan. Kenapa ni? Belum. Ada prosesnya lagi. Proses pengeluaran minyak sawit Malaysia amat ketat. Ia kena ikut semua piawaian yang telah ditetapkan. Industri minyak sawit. Kak, nak cuba? Ini semua untuk dijual ke? Bukan semua. Yang kotak kecil ni, semua Daddy Ehsan yang beli. Dia nak dermakan pada orang kampung. Oh, iya ke? Bertuah mereka yang dapat. Seronok lah Atuk buka puasa sekali. Rasa meriah. Betul? Iyalah korang ni. Iya. Atuk pun rasa seronok. Gunting rambut? Boleh pergi. Percuma. Apa pandang-pandang? Pergi cepat. Lepas tu macam mana? Torang pun jual bingkai cermin pecah tu kat Uncle Latong. Untung. Ini semua pasal DJ Os dengan cerita seramnya. Ya, ceritanya seram. Kalau kita dengar seorang-seorang, nak tidur pun takut. Ya loh, dia sangat pandai cerita. Saya dengar saja. Itu loh, Pak. Banyak duit dia. Dia main cabutan bertuah. Apa? Nak main cabutan bertuah? Macam Fizi, senang je dapat duit. Kita orang... Alamak, lupalah. Sebenarnya, kita orang tengah seronok kerja berpatung. Berpatung? Mana? Tak ada pun. Lam. Sebab tu dia disuruh pesan. Kalau angin kuat, jaga-jaga kat jalanan. Pokok banyak tumbang. Jadi kau rasa dia tumbang pasal angin kuat semalam? Agaknya lah.